Dalam malam sunyi yang pekat, bayang-bayang menari di dinding sepi. Angin malam berbisik halus membawa kisah dari alam misteri. Hai dan Assalamualaikum, bersama saya Hanan Sofia, hos anda dalam podcast seram Cerita Studio episod kelima, di mana kisah-kisah misteri dibawa ke hadapan. Jadi seperti biasa, saya ingatkan kepada anda semua, hos podcast seram pada kali ini adalah bertujuan untuk berkongsi cerita tanpa menjemput-jemput ataupun mengingatkan mana-mana pihak. Jadi malam ini kita ada seorang tetamu istimewa di mana pada kali ini kita akan kongsikan bersama dengan anda kisah-kisah misteri yang dilalui sendiri oleh tetamu kita pada hari ini. Okay, so dia nampak macam sedikit tegang. Okay, nama diberi selesa untuk kita panggil Naja. Ya, saya. Okay. Jadi Naja, untuk episod kali ini merupakan episod yang terakhir untuk podcast seram Cerita Studio. Jadi Ana harap cerita yang disampaikan pada Naja ni dapat memberikan satu impak yang suspens, membawa elemen yang suspens dan juga impak yang besar lah boleh kata kepada penonton dan juga pendengar kita. Yang mana Ana ucapkan terima kasih kepada penonton dan pendengar yang masih setia bersama dengan podcast seram sehingga ke akhir episod. Dan pada malam ini kita akan jemput Naja sebagai tetamu kita untuk kongsikan kisah Naja. Jadi Naja, pertama sekali nak tanya, untuk kisah Naja ni, adakah Naja yang melalui sendiri pengalaman ataupun cerita tentang kisah yang dihadapi orang di sekeliling? Setakat ni saya yang melalui. Okey, Naja yang melalui. Dia bila jadi pengalaman ni, dia jadi lagi seronok lah untuk kita dengarkan sebab orang yang menghadapinya sendiri yang berkongsi cerita. Okey, jadi Naja, Hanan serahkan pada Naja untuk mulakan kisah seram anda. Okey, kisah ni berlaku waktu saya SEM 1, which is di Inasis. Okey, Inasis tu saya tak sebut. Okey, dia pada satu malam tu, malam yang orang kata lepas saja MHK, memang kita orang, saya dengan kawan saya lagi dua orang melepak dekat tangga. So mula-mula kita orang melepak pada waktu pukul 12, something like that. So pada mulanya memang tak ada apa kan, memang kita macam lepak sampai satu masa tu dia tangga tu macam ni tau, dia naik atas, dia ada gitu. Okay, so like bila saya duduk dekat belah sini dan kawan saya duduk yang dekat belah sini, so saya menghadap tangga di hadapan saya. Sampailah satu masa tu saya sebabnya dekat tingkat atas tu dia tutup tau lampu. Memang lampu koridor tu tutup. So memang patutnya kita tak nampak apa-apa lah kan. Maksudnya Naja seorang, depan tu ada lagi dua orang yang tangga dekat belah sini. So Naja seorang je yang menghadap ke delapan tu. Tangga ke atas tu lah. So waktu tu tengah-tengah lepak, saya nampak macam ada something yang menjenguk kepala. Si dia tu lah. Okay, sama. Okay. Si dia tu yang menjenguk kepala. So waktu tu saya macam buat tak tahu dulu sebab mungkin fikir macam budak ke ataupun budak UUM kan yang ada kat situ. Tapi sebelum tu saya nak tanya, Naja memang boleh nampak lah? Saya nampak tu kurang. Anda kata nampak tu kira rezeki. Sama ni saya pengalaman saya sebelum ni hanya boleh dengar dan rasalah dia dekat mana. Okay, so sama balik waktu saya nampak kepala tu, pada kali pertama saya nampak dia macam buat tak tahu je. Saya lepak je macam biasa. Sampailah satu ketika tu, dalam beberapa minit lepas tu, saya rasa macam something or somewhere. Rasa yang tak pernah saya rasa sebelum ni. Memang masa tu dia rasa macam berat, rasa macam penat. Dia macam penat, berat dan memang rasa macam tak tahulah nak kata apa kan. And at the same time, waktu tu saya pandang lagi tangga kat atas tu. Saya nampak dia kali kedua. Waktu tu masih macam menjenguk kali kedua. So like yang kali kedua tu nampak lagi jelas lah dia punya bentuk. Cuma nampak kelabu-kelabu macam tu. Okay, so dekat situ kawan saya yang A ni, dia dah nampak saya macam muka dah berubah. So yang si A ni dia ada kelebihan juga. Okay, dia ada kelebihan. So kelebihan dia lagi advance lah, which is si A ni dia boleh nampak di sekitar. So waktu tu dia dah nampak saya nampak lain. And at the same time dia rasa macam ada something somewhere yang ada berlaku kat situ. So dia pun macam okay, tak apalah, kita balik bilik. Kita balik bilik masing-masing, tidur lah kan. Waktu tu kebetulan pula maksudnya waktu Naja tengok tu
kawan dah boleh perasan. Lepas tu korang tak ada cakap pasal benda tu lah. Korang tak macam ada cakap, dia suruh balik terus. Dia suruh balik bilik masing-masing lah. Kebetulan pula waktu tu roommate saya balik rumah. So memang saya duduk seorang lah dalam bilik tu. Jadi waktu tu memang kita dah takut semua tu kan. So saya cuba tidur tapi tak boleh tidur. Sampailah dalam pukul 4 something like that, tiba-tiba kawan saya yang CA di call. Saya macam pelik lah kenapa dia call pukul 4 pagi kan. Saya pun angkat. Saya angkat, senyap. Memang dia tak cakap apa, dia senyap je. Saya panggil dia banyak kali, dia senyap. Saya macam pelik lah kenapa senyap kan. Lepas tu saya pun tutup. Kali kedua dia call. Kali kedua dia call tu saya macam nak marah tau. Nak marah sebab kenapa call tapi tak cakap apa-apa kan. Kita sebagai manusia mesti fikir main-main ke apa kan. Waktu saya nak marah tu, tiba-tiba saya dengar bunyi barang. Ibaratnya barang atas meja tu digerak-gerakkan. Saya dengar bunyi macam tu. So, macam waktu tu saya macam, alamak, apa tu? Jadi macam takut kan. So disebabkan benda tu, saya tutup. Saya tak berani duduk bilik, saya duduk kat luar. Saya duduk je dekat koridor sebab waktu kali kedua call tu nak dekat subuh. So saya tunggu situ sampai subuh. Dengar azan, saya tu pergi bilik kawan saya. Saya ketuk bilik dia, yang CA tu. Saya ketuk bilik CA tu sampai dia buka. Saya suruh dia tengok phone dia. Waktu tu dia tengoklah phone dia. Memang saya nampak dia buka pintu tu, dia letak phone dia di hujung sekali. Ini meja, ni katil kan. Phone dia betul-betul dekat hujung tepi tingkap, tengah charge. Jadi dia ambil telefon tu, ada lock. Dekat call lock tu ada nama dia call saya. Lepas tu dia macam pelik, bila masa pula dia call? Sebab waktu tu dia betul-betul letak phone tu jauh charge. So memang kita dah takut lah kan. Macam apa benda siapa pula yang siapa pula yang call, siapa pula yang kacau malam kan, kau bukan dia. Lepas tu saya tanyalah, dia ada ke tak bangun malam ke apa ke. Dia cakap tak ada. Lepas tu at the same time saya tengok meja dia macam tak banyak barang pun. So saya terfikir, barang apa yang telah dibunyikan waktu call kedua tu. So after je peristiwa malam tu, saya banyak kali kena ganggu. Lagi seminggu, tak silap saya lagi seminggu nak cuti mid sem. Dalam masa seminggu tu saya banyak kali lah kena ganggu. Which is ada satu malam tu lepas buat assignment dalam pukul 2-3 pagi, kita kan baring kan. Biasalah student kan, kalau baring mesti tengok TikTok semua tu kan. Waktu tu dengar bunyi tingkap bilik diketuk. Waktu tu ada roommate tau, tapi roommate cakap dia tak dengar pun. Dan kebetulan, dan nak jadikan cerita pula, waktu tu bilik saya tingkat 2. So siapa yang ketuk tingkap kan, betul. So macam kita macam kali pertama dia buat tak tahu, kali kedua dia ketuk lagi, saya buat tak tahu juga. Kali ketiga dia ketuk, saya buat tak tahu. Last dia pergi tarik kursi meja tu. Saya dengar dalam bilik, kursi bilik saya tu betul-betul tarik, kursi tu ditarik. Tapi saya tak tengok lah. Roommate tak dengar, tak nampak jugalah maksudnya. Tak. Sebab dia tarik kursi tu, maksudnya kursi tu akan bergerak lah. Dia macam dengar kursi tu, kursi ditarik. Kursi ditarik. Tapi saya tak berani nak tengok betul-betul kursi tu kena tarik ke tak. So waktu tu memang saya terus tutup pun, tidur. Next cerita pula, which is ini yang apa yang berlaku kat saya sampai saya masuk ward. Permulaan dia ialah malam nak balik tu, malam nak balik sementara nak tunggu bas kan, dalam pukul 9 something like that, dan dekat station bas, tiba-tiba saya rasa macam perut saya belah kanan, belah kiri ni rasa pedih macam. Memang macam pedih, dia tak dapat nak describe. Sebab nak kata kita salah makan tak juga, nak kata sebab saya gastric saya dah makan. So memang waktu tu memang pedih yang teramat-amat. Sampai saya tak boleh describe. Lepas tu saya pun buat tak tahu, balik je lah kat rumah. Dalam perjalanan tu memang rasa macam, orang kata sakit dia tu memang sakit yang macam ada orang tengah genggam dia tu. Memang sakit yang teramat lah. Cerita yang ketiga ni, cerita yang ketiga lah. Ya saya. Dia punya gap dia tu jauh-jauh lah maksudnya. Maksudnya permulaan yang lepas dia yang kedua tu dalam 2-3 hari lepas. Permulaan dia bila Najah tengok yang menjenguk tu lah. Dia permulaan dia pada minggu tersebut saya tengok. Lepas tu dalam tempoh nak cuti mid-sem tu ada saya kena yang ganggu tu. Cuma waktu yang saya kena tu kebetulan pula 2-3 hari sebelum cuti mid-sem. So like waktu cuti mid-sem tu memang waktu kita rasa sakit yang teramat. So saya tak tahulah kan, memang saya ingatkan memang sakit biasa kan. So bila dah sampai rumah tu memang saya sampai tak larat nak pergi bangun solat Jumaat, memang tak larat sebab dia macam sakit yang teramat kan. And then parents saya pun bawa lah pergi jumpa doktor, even pergi swasta, pergi kerajaan pun diorang cakap tak ada apa.
Memang tak ada apa. Dan saya punya parents pun okey lah, tak apalah, kita pergi jumpa ustaz. Jumpa ustaz yang pertama ni, ustaz tu marah. Kenapa tak jumpa awal? Dia kata macam tu. Tapi ustaz tu dia just dia just buang sekejap je, and then baru datang balik. Lepas saya jumpa ustaz pertama tu, saya macam tak boleh nak tidur malam lah. Memang waktu tu rasa macam selalu kena panggil semua tu. Lepas tu kalau kita mimpi yang benda bukan-bukan. Lepas tu tak berjaya juga ustaz pertama ni. Parents saya bawa jumpa ustaz kedua. So which is ustaz kedua ni dia lagi mahir lah dalam bab-bab ni. So mula-mula jumpa ustaz tu saja, saya tak tahu, tapi ini daripada parents saya lah. Sebab waktu dia rawat tu, ustaz tu tanya benda tu daripada mana. Dia cakap daripada UUM. So macam sebab waktu dia berhubung saya ada kat situ, saya rasa macam saya tak cakap apa-apa. Tapi parents saya cakap saya adalah cakap benda yang sepatutnya kan, apa yang keluar daripada mulut saya. Lepas tu ustaz tu tanya lagi, kenapa ikut? Dia cakap dia termasuk. Bukan sengaja ikut, tapi dia termasuk. And then bila ustaz tu tanya, boleh keluar tak? Boleh pergi daripada budak ni tak? Dia cakap dia akan pergi selagi dia tak sampai UM. Maksudnya dia takkan keluar daripada badan saya selagi tak sampai dekat sini lah. Sebabnya dia macam dia datang sini, daripada sini dia nak kembali kat sini. Gitulah. So kali pertama jumpa ustaz tu, mula tu macam okey, nampak macam dah okey, tapi tak okey juga. Sebab sampai satu malam tu saya tidur macam biasa. Tapi at the same waktu tu tiba-tiba saya rasa macam ni, dia rasa macam saya terapung, and then seluruh barang dalam bilik tu semua menghempas kat saya. Memang waktu tu memang kita rasa walaupun mata tak dibuka, tapi memang rasa benda tu barang hempas. Dan rasa Naja terapung waktu tu? Memang rasa macam terapung lah. So, macam waktu tu memang rasa macam sakit sangat. So bila dah terjaga tu, memang terus pergi jumpa parents. So like macam ni cakap, bila jumpa parents tu, parents macam tolonglah baca-baca semua tu kan. Memang benda tu rasa real. Sebabnya dia rasa macam, walaupun kita rasa macam mimpi, tapi sakit dia tu real. Memang betul rasa macam dipukul dengan benda yang berat. Realitinya memang barang-barang tu terhempak dekat Naja? Masih okey. Naja bangun semua okey je lah? Semua okey. Cuma dia rasa real. Okay. Dia rasa macam, alamak, kenapa tiba-tiba rasa sakit macam tu kan. So pergilah jumpa ustaz tu balik. Lepas tu ustaz tu pun macam geram lah dengan benda tu. Sebab kata nak keluar, tapi kenapa masuk balik. Lepas tu saya tak pastilah apa yang ustaz tu buat. Cuma lepas kali kedua saya jumpa ustaz tu, kan dah balik sini semula, dah habis. Waktu jumpa ustaz kali kedua tu dah nak dekat habis cuti mid-sem. So nak tak nak kena balik kan. So bila balik sini, after jumpa ustaz tu, saya dapat tahu kalau benda tu masuk, ialah kaki saya rasa terbakar. Kaki sini dia rasa macam kena bakar. Tanda-tanda benda tu masuk? Tanda-tanda benda tu masuk dalam badan lah. Saya rasa macam kena bakar yang teramat. So memang waktu tu macam dia macam ni, sebab saya macam tak expect pun yang saya ada kelebihan sebenarnya kalau ikutkan. So like memang banyak kali lah benda tu cuba masuk sepanjang saya dekat UUM ni. Dia memang banyak kali lah saya punya kaki kiri ni rasa macam terbakar. So benda tu saya tak nak, orang kata tak ambil kisah dah lah. Sebabnya yelah, kita nak marah benda tu pun tak boleh. Tak ada guna pun kalau kita nak marah-marah. So after that happen, bila dah benda tu berlaku, saya macam terima je. Apa yang dia nak buat, saya terima je lah. Cubaan dia nak masuk tu berjaya ke tak? Dia sebab dia dah jumpa ustaz kali kedua tu kan. Dia jadi, bila dia masuk tu sampai dekat pinggang je saya rasa. Kotak dulu sampai atas perut, tapi sekarang ni dia dah sampai pinggang je. So like dia punya height kat situ sampai situ je. Masuk kat pinggang? Setakat pinggang je, tak lepas? Dia tak boleh pergi lebih dah sebab ustaz tu dah block. So sebab saya tak pasti sama ada yang masuk badan saya ni betul-betul daripada UUM ke tidak. Sebab kebetulan pula waktu tu saya dapat tahu yang memang dekat diri saya pun ada sebenarnya. Memang daripada kecil, mak saya cakap ada juga yang melihat saya daripada jauh. Macam orang kata bukan saka, tapi ada benda yang kita tak nampak yang menjaga saya. Sebab waktu tu pakcik saya cakap lah. So like benda tu
saya tak pastilah orang kata mengganggu ke tidak kan. Ada kisah ke berkenaan dengan yang melihat Naja dari jauh tu? Maksudnya mungkin daripada sejarah family ke? Mungkin ya, sebabnya family belah mak saya pun banyak kisah-kisah diorang lah. Jadi saya tak pasti pula. Saya tak tahu pun yang benda tu berturun-menurun ke, sebab pada abang saya tak ada, pada adik saya pun tak ada. Hanya pada saya. So benda tu macam kita nak kata nak menerima. Anak kedua ke? Ya, saya anak kedua. Masalah anak kedua. Geram. So macam kita nak menidakkan benda tu pun tak boleh juga. Kita kena percaya kan yang dunia ni kita kongsi. Ya, bukan kita saja kat dunia ni. So itulah kisah pertama saya yang menyebabkan saya masuk ward lama. Dia bermula daripada JUM lah, sebab mungkin sebab sebelum ni kalau saya dekat rumah, pengalaman saya dekat rumah kena macam biasa-biasa je, just setakat dia panggil, lepas tu boleh dia kacau-kacau gitu je. Saya memang boleh dengar. Memang kalau describe macam mana tu? Suara dia macam sometimes dia panggil tu dengan suara ayah saya, sometimes dengan suara lain. Macam hari tu waktu saya duduk kat rumah, memang saya seorang waktu tu, tiba-tiba saya dengar ayah saya jerit kuat. Memang kuat gila sampai saya macam rumah tu nak bergegar. And then waktu tu saya macam, kenapa yang teruslah berlari kan, kenapa nak tengok ada apa. Rupanya tak ada kereta pun, ayah saya tak ada kat rumah. So like waktu tu macam siapa yang panggil, gitulah. So setakat ni benda tu dia dah ganggu gitu-gitu je sepanjang sebelum saya kena dekat UM. So like bila orang kata kita datang UM, tempat yang kita tak tahu, so macam waktu tu lah ada efek teruk lah, sebabnya saya pandai-pandai lepak malam. Lepas tu kesan daripada situ lah dia start daripada situ lah. Dia benda tu jadi mengganggu saya untuk belajar semua tu. Dia jadi macam saya punya sense tu lagi tinggi sebenarnya. Jadi pengajarannya adalah jangan lepak sampai tengah-tengah malam lah. Kalau rasa macam kita tak yakin dengan tempat tu, tak payahlah. Sebab kita tahu kan kat UM ni dia ada kisah-kisah dia ada sendiri kan. Masih lagi baru terjadi dalam camp ni, which is dia bukan saya, dia macam mana kisah tu antara saya dan kawan saya dan melibatkan benda tu lah. So which is saya boleh cakap ke apa dia? Okay, saya merupakan one of yang baru berlangsung ni. Okay, so waktu tu saya ditugaskan untuk jaga rumah hantu. Okay, memang waktu tu saya ditugaskan jadi rumah hantu, dan saya lah orang yang make up hantu tu. Talent hantu. Ada bakat make up? Tak adalah sangat, tapi boleh lah sikit-sikit. Okay, so like pada waktu tu macam biasalah kita tengah make up talent kita. Lepas tu kebetulan pula waktu yang hari saya make up tu, talent saya ni dia ada kebolehan tu. Saya tahu dia ada kebolehan kelebihan tu lah. So waktu tu tengah-tengah make up, waktu tu last day. Saya rasa last day. And then dalam bilik tu ada pelajar daripada uni lain, which is diorang membawakan pakaian diorang untuk diorang mempersembahkan. So waktu tu tengah-tengah make up tu, talent tu cakap ada benda yang tertarik dengan pakaian tu. So like, saya pun macam okay, tak apalah, kita buat tak tahu je. Memang kita macam go on, buat tak tahu sebab kita mana layan benda tu kan. Sorry, yang cakap tu siapa? Pelajar? Yang talent saya lah. Talent hantu saya yang waktu yang boleh ada kelebihan tu. Okay, kita panggil dia CB lah. CB ni dia cakap lah yang ada benda dekat luar bilik tu tengah tertarik dengan pakaian yang dibawakan oleh pelajar uni tu lah. So saya macam okay, tak apalah, selagi dia tak ganggu kita go on je macam biasa. Lepas tu waktu dah settle kemat, dah settle make up semua tu, kita apa orang kata, pergilah berlangsung rumah hantu tu kan. So waktu berlangsung rumah hantu tu, waktu tu saya tak jaga lagi. Saya berjalan sekitar dulu. And then waktu saya nak sampai tu, kebetulan ada sekumpulan customer ni yang bawa anak ramai. So like dia memang bawa anak 2-3, bukan 3,
4, 5, 6 macam sekolah rendah yang terlalu ramai. So waktu tu saya dah risau sebab takut ada apa pun berlaku sebab terlalu ramai kan. So saya pun jaga kat situ. And then waktu dia nak budak nak masuk tu, dia macam faham tak, biasalah budak dia masuk kejap keluar. Okay, masuk kejap keluar sampailah dia orang dah customer ni dia tak nak masuk langsung. So tak apalah, kita teruskan rumah hantu tu. Tiba-tiba talent tersebut dia panggil saya lah. Saya tanya lah kenapa. Cakap ada benda. Dia cakap ada benda yang berada dekat dalam kemah tu. So saya pun macam cakap lah kat dia, kalau orang kata kalau susah, kalau saya tak okey, bagi tahu terus. Lepas tu dia cakap okey kan. Dia cakap okey, tak apalah, kita teruskan. Next bila dah next satu masuk, kita ada AJK waktu tu, dia macam panggil, cakap Najah sini sekejap, macam gitu kan. Sebab kita dia so check keadaan talent tu. So talent tu dia macam waktu tu dia pandang bawah. So dia macam dia berdiri and then dia pandang bawah je. Bila macam kita panggil dia buat tak tahu kan. Dia buat tak tahu, lepas tu dia cakap dia nak keluar. Kita bagilah dia keluar kejap. So waktu tu orang kata apa, waktu tu memang saya rasa ada something yang lain lah. Something wrong lah, saya rasa macam ada benda lain kat dalam tu. Yang menyebabkan pelajar tu pelajar tu gitulah. So dia pun kita bagi dia rehat keluar kejap. Lepas tu waktu tu saya macam orang kata, saya cakap dekat dia like cuba jangan tunjuk sangat, sebab dia memang tak suka bagi tahu orang yang dia ada benda tu. So jangan tunjuk sangat. And then bila dia dah okey sikit, kita masukkan dia balik lah. Cuma waktu tu orang kata, saya mungkin tindakan saya ni sebab saya fikir dia je. So like tindakan saya ialah saya cakap dekat, saya tak pasti sebab saya akan, bila benda tu dah macam mengganggu, saya akan cakap random je dekat benda tu. Saya akan cakap, boleh tak daripada kau ganggu budak tu, kau kacau je aku. Saya macam menyebut pada benda tu supaya daripada mengganggu budak tu, baik datang kat aku je, tak payahlah ganggu dia. Some sort of Najah macam jemput, maksudnya Najah nakkan benda tu, faham tak? Sebenarnya kita macam tak nak budak tu terganggu dengan benda tu kan. So like saya bertindak macam tu lah untuk memanggil benda tu. Tapi waktu tu Najah tak rasa takut pun lah, even kalau dia masuk dalam actually takut juga sebab waktu tu saya cuba baca semua berterabur. Ayat bacaan waktu tu memang orang kata totally out. Memang tak boleh. Even Al-Fatihah just baca satu ayat je lepas. Satu ayat je saya lepas baca. Lepas tu ayat seterusnya Al-Fatihah tu memang tak dapat. Memang kira macam lupa lah. Lupa sebabnya kita dah start memanggil benda tu kan. So waktu tu memang rasa vibe dia tu memang dia rasa lain. Kata rasa lain. Okay, lepas tu sampailah dah tutup, dah habis dah rumah hantu tu. So saya macam biasalah. Sorry, waktu yang Najah cakap apa lebih baik masuk dalam mana tu, apa jadi? Dia macam benda tu ni lah yang Najah rasa macam lain tu. Betul lah. Waktu dia cakap, yang dia mengganggu tu, dia tak masuk pun lah. Dia tak masuk pun lagi, cuma dia dah rasa macam lain. Okay. So like bila dah tutup, kita dah minta talent balik. Waktu tu talent tersebut tak balik lagi. So dia masih ada lah lepak kan. Lepas tu boleh lepak kan. Lepas tu kita orang duduk sekejap dalam bilik tu. And then waktu tu saya nak keluar, tiba-tiba saya terasa macam bila nak keluar je kaki kanan, dia macam ada something or somewhere. Saya rasa macam ada benda kuat tengah target. Tengah tahan. Maksudnya macam something like rasa tu, benda tu tengah tengah target daripada jauh. Sebab saya kan boleh rasa kan. Tapi memang waktu tu saya macam, alamak, apa benda ni? Gitu lah kan. Sebab kita macam terkejut. Tiba-tiba rasa macam tu. Sebab sebelum ni macam okey je kan. Walaupun dekat kemah tu berlaku macam-macam, tapi like tak ada lah rasa tu kuat. Ni lepas je waktu saya keluar daripada bilik tu memang macam kuat gila. Rasa macam saya pun macam tak tahu nak describe macam mana dia punya rasa tu. Lepas tu kebetulan ada budak tu lah. So saya tanya dia, ada ke? Saya tanya ada ke? So dia pun macam ada? Dia tu. Lepas tu dia cakap
kau ada cakap benda yang bukan-bukan ke? Kau ada mencabar dia ke? Mencabar. So waktu tu macam terdetik yang saya ada cakap yang tadi tu lah. So waktu tu orang kata dia memang nak target, tapi saya tak tahu apa yang menyebabkan saya duduk dengan dia kejap budak tu, tiba-tiba benda tu hilang. Rasa tu tiba-tiba hilang. Saya tak tahulah apa yang berlaku. Cuma itulah dia macam orang kata disebabkan mulut kita hampir badan binasa. Disebabkan mulut badan binasa. Jadi macam kita hampir kena teruk lah waktu tu. Sebab benda tu sebab saya budak tu dia kata benda tu dia punya aura tu bukan biasa. Sebab dia strong tapak strong. Sebabnya benda tu orang kata tapak kan berdekatan dengan camp semua tu kan. So dekat situ memang sedia maklum dekat situ memang ada. So like saya tak nampak lah, saya tak pastilah. Main peranan jugalah maksudnya kedudukan. So benda tu orang kata janganlah mulut tu suka hati lepas. So memang itu je lah cerita dia. Cerita yang kedua tu. Jadi banyak pengajaran kita boleh dapat daripada kisah Najah sebenarnya. Yang mana yang kisah kedua ni Ana dapati yang sebenarnya Ana baru tahulah kalau macam even kita buat rumah hantu yang olok-olok tu je pun dapat menjemput dan juga ada gangguan. Ya betul. Yang boleh terselit. Sebabnya saya banyak 3 kali handle rumah hantu. So pernah je yang kali pertama kali kedua kena ganggu, tapi benda tu macam minor macam mana like macam kita dekat rumah hantu tu tiba-tiba dengar suara baby. Macam like suara budak, suara baby menangis padahal ada music, dan muzik dah tutup dah. Ada je saya pernah dengar tiba-tiba dengar bunyi baby dalam tu. So lepas tu macam saya tiba-tiba macam bau yang tak sedap bau yang orang kata bau tu bukannya orang kata bukan wangi, dan busuk dia memang busuk yang teramat. So macam even kalau rumah hantu tu olok-olok sekalipun, kita yang mana handle ni kita kena pandai lah untuk sentiasa ingatkan kita punya talent ke, untuk sentiasa jaga ke. Even muzik pun main peranan. Sebab macam sebelum ni kita ada pernah nak cuba pasang muzik Melayu, Olik Mayang lebih kurang macam Olik Mayang, tapi benda tu dihalang oleh sini lah. Sebabnya benda tu menjemput kan. Even macam bau-bau, kalau bau-bau even kita beli walaupun bukan batu kemenyan kan, Indian kan ada batu diorang untuk bau diorang tu kan. Bau tu pun walaupun tak kuat tapi dia menarik juga. So apa-apa yang kalau kita nak handle program ke rumah hantu ke sekalipun, kita kena prepare lah dengan benda-benda macam tu. Dan sebenarnya sepanjang saya dekat UUM pun banyak je gangguan-gangguan minor yang saya rasa macam tak seronok lah untuk cerita kan. Tapi orang kata benda tu memang ada kat UUM. Macam saya pernah je dengar duduk saja kan, lepas tu kita dengar dekat tengah-tengah blok tu perempuan jerit. Tengah blok lelaki, perempuan menjerit. Tak rasa pelik. Jadi macam jerit macam histeria gitu. Lepas tu saya dengar macam pernah lah jalan-jalan dekat UUM ni, dengar kalau lalu tasik belakang tu, tasik Sandabi tu, kalau jalan tengah malam tu dengarlah bunyi orang baling batu pada tak ada orang pun. Tasik Sandabi sekejap. Yang shortcut kan? Shortcut yang V-Mall. Tasik yang orang kayak tu, tempat kayak tu. Tempat tu keras kan? Tempat tu memang saya pun banyak dengar lah orang kata keras tempat tu. Dan saya pernah je lalu 2-3 kali, kadang tu dengar suara orang tapi tak ada orang. Kadang orang kata dengar bunyi batu dibaling kan, tapi tak ada apa pun. So itu je lah pengalaman saya setakat ni, just banyak mendengar, banyak dengar benda bukan-bukan. Even saya juga pernah macam dalam bilik, kita tengah duduk bilik, dengar dia panggil suara nama saya dengan dekat. Memang dengar dekat gila. Sebelah telinga je. Sebelah telinga dia panggil Najah gitu. Dia macam menegur gitu je. So bila orang kata bila kita ada pengalaman ni, kadang tu kita confuse mana satu yang real, mana satu yang bukan. Yang dikongsikan Najah bagi Anan sangat misteri, dan juga part yang Najah boleh tengok tu yang macam
yang menjenguk tu, faham tak? So itu adalah permulaan kepada semua kisah yang ada dalam Yuyu. Ya, itu permulaan dia lah. Okay. Dan kisah tu sebenarnya adalah bermula daripada kesilapan. Di mana kesilapan Najib duduk lepak lama-lama. Apa 2-3 pagi. 2-3 pagi. Okay. Jadi pengajaran yang dikongsikan daripada Najib, kisah seram yang dikongsikan daripada Najib ni dapat memberi satu pengajaran lah kepada penonton dan juga pendengar yang mendengar podcast seram Cerita Studio ini, yang mana saya ucapkan terima kasih kepada Najib atas kisah yang dikongsikan, dan saya harap memberi satu impak lah kepada penonton dan juga pendengar. Berhati-hatilah melangkah pergi kerana bayang-bayang setia menanti. Izinkan podcast seram mengundur diri. Cerita Studio jumpa anda di lain hari. Sekian, terima kasih kepada anda semua yang setia bersama dengan kami. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Cerita Studio. Tinggalkan komen di ruangan di bawah. Tekan button like serta kongsikan kepada rakan-rakan maupun kenalan anda. Okay, stay tune untuk next content yang akan dikeluarkan oleh Cerita Studio. Itu saja. Sekian, terima kasih. Bye dan selamat malam.